Soalan C. Berdasarkan rajah 8.1, jelaskan perbezaan hal laju aliran udara dan tekanan udara di kawasan P dan Q. Okey, so soalan ni suruh kita terangkanlah, iaitu yang mana P ni kita suruh terangkan hal laju aliran udara dan tekanan udara. Sebelum tu kita kena tahulah hal laju aliran udara dan tekanan udara adalah bertentangan. So bila hal laju aliran udara tu tinggi, tekanan ataupun pressure udara tu akan rendah. So kita boleh kata macam mana helikopter ni boleh terbang, aliran ataupun udara lah, aliran udara berhal laju lebih tinggi, dP berbanding dQ. So apabila aliran udara berhal laju lebih tinggi, dP berbanding Q, tekanan udara dP lebih rendah berbanding dQ. Ok, so dia macam ni. Apabila hal laju sesuatu udara tu tinggi, kawasan tersebut akan rendah. So dia adalah bertentangan lah. So bila kita kata bila hal laju dekat P ni lebih tinggi berbanding dQ, Q ni akan mempunyai tekanan udara yang lebih tinggi lah. So itu yang membolehkan dia terbang ke atas. Ok, itu saja. Bye bye.